Okey, kita nak tunjuk sambung power supply dia dengan sambung ke kotak generator. Daripada ni, daripada smart relay ada dua keluar lah, dua wire. Satu yang ada wire lug ni ke bateri lah, bateri positif, bateri negatif. Sambung kat sini nanti. Yang lagi satu, ni dia ada macam ni lah, connector macam ni. Sambung ikut color juga, merah ke merah, hitam ke hitam. Dia sangat mudah lah. Ini cara untuk sambung power supply dia. Tap dekat bateri sahaja. Ni kat bateri ni, positif negatif. Sambung kat sini ya. Yang ni, relak ni. Tetap dekat sini je. Satu dekat merah, satu dekat body. Okey, nanti kita dah siap, kita tunjuk. Okay, ni Alza kita baru lepas pemasangan Alza. Ini Alza. Rem sikit. Kuat sikit. Alright. Pergi tengok. Dia ambil. Ni panggil dia. Weh. Bau dia. Okay, ni Alza. Alright. Takut nak main ada bunyi kecil. Tunggu. Okay. Assalamualaikum. Cara buat air hidrogen kita menggunakan air hard water. Kalau nak senang, beli yang 500 ml. Kita perlukan air dalam kotak generator ni dalam 400 ml lah. Air ni penuh sampai sini, kita buang lah parasnya. Paras stiker ni okey, kita buang sikit. Nanti kita campur dengan katalis yang kita bekalkan ni lah. Tuang habis Dan kita ada satu corong untuk isi dia. Ni kita tunjuk cara buat dia. Pati katalis. Okey, kita buang sikit air ni. Paras di ke atas lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang macam ni. Paras ni. Lepas tu kita campur dengan ubat kita ni. Pati je ni. Pati ni pati. Dia pekat-pekat. Dia bukan cair. Satu yang ni kita habiskan. Satu ni untuk 400 ml air RO. Habiskan, tutup balik, goncang bagi dia larut cantik lah. Bagi dia sekata. Lepas tu masukkan dalam ni. Okey, masuk dalam ni Corong tu free ya? Corong kita bagi free. Okey, untuk level pada kotak generator dekat sini, kita tengok sini. Boleh nampak ni, slow sikit. Boleh nampak pause je. Oh sorry. Okey. Dekat sini. Nanti nak tunjuk ni. Ni ada max, ni ada minima. Ni ada ruang kosong ni. Nanti kita boleh nampak bayangan air tu kat situ. Dia dah penuh ke belum. Sekejap Saya isi air, saya tunjuk macam mana boleh nampak bayangan air tu. Okey, nampak bayangan air hitam tu, tu level dia dah. Nampak cikgu. Baik. Okey, ngam. Sampai maksimum. Cantik dah tu. Okey. Selesai. Sangat mudah cara buat air hidrogen. Stop. Assalamualaikum, hidrogen booster. Okey, kita ni complete pemasangan lah. Kotak generator, smart relay, letak mana-mana smart relay. Kotak generator pun letak mana-mana. Okey, cara sambungan smart relay kita dah tunjuk kat video sebelum. Cara bancuhan air hidrogen dah tunjuk. Okey, sekarang ni dia dalam keadaan enjin mati. Kat sini ada satu indikator lampu warna merah. Kalau start enjin, baru dia akan menyala. Kat sini. Nanti bila mati enjin, dia akan mati. Dia ikut enjin lah. Okey, hose ni terus menuju ke sini. Menuju masuk ke sini je. Laluan angin je. Okey, kita nak tengok bubble dalam kotak generator. Kita start enjin. Masa
rasa enjin tak start lagi, lampu ni tak menyala kita kena tunggu enjin start baru dia akan menyala. Alright, kita tunggu, dia ada delay beberapa second lah sampai alternator tu cecah 13.2 baru dia menyala. Selagi dia tak sampai, dia tak akan menyala. Kalau alternator problem, dia tak menyala lah, kena repair alternator. Okey, dia dah menyala, nampak? Dia menyala lampu warna merah. Okey, bila lampu merah menyala tu, smart relay ni berfungsi dengan baik lah. Okey, sekarang controller pada kedudukan tutup. Okey, dia tutup, kita tengok air hidrogen dalam kotak generator. Cara tengok ni, kita kena pakai telefon. Contoh telefon macam ni kan, kita kena buka nampak siapa tu? Buka kamera lah. Kita buka kamera dan lampu. Buka kamera, kita gunakan kamera ni suluh dalam kotak hidrogen. Nampak? Suluh dalam kotak hidrogen, kita akan nampak dalam tu. Lagi satu, sebaiknya kita ambil lagi satu suluh ni. Satu lampu atau telefon, kita suluh dekat ni. Dekat depan ni kan ada ruang ni. Ruang kosong ni, kita suluh cahaya, biar cahaya masuk dalam kotak, kan terang tu. Kalau tak ada kan dia gelap. Kita suluh. Okey. Bila lampu tu dah menyala, kita buka buka controller perlahan. Kita akan nampak bubble naik. Buka. Buka lagi. Okey, kalau ada bubble macam tu, tandanya dia dah jalan. Okey, untuk setting kecilkan, tutup balik. Untuk setting permulaan kalau baru pakai, kita buka pelan-pelan daripada bubble yang mula-mula perlahan tadi. Kita guna yang paling rendah. Dia sesuai untuk semua sisi lah. Sebab gas hidrogen ni kalau dia terlebih, dia sensor dah detect, dia akan berat, dia akan lembab. Maknanya kita mula daripada yang paling rendah. Buka pelan-pelan. Perlahan controller. Nanti dia akan mula perlahan saja. Okay, yang perlahan tu itulah setting kita yang pertama. Kalau nak cun sangat, kita dapat setting terbaik. Kita tengok pakai kamera. Okey, kita tengok pakai kamera, kita buka pelan-pelan. Dia buih yang pertama masuk naik tu, itu setting kita yang pertama lah. Okey, macam tu kan. Kita pakai yang ni dulu. Halus je. Pakai test ni, tengok result macam mana, power pickup, minyak jimat macam mana. Lepas tu dah dapat result, kita naikkan lagi. Naikkan. Kita buka besar sikit. Ini unit optimum Kalau unit premium akan lebih kuat. Ni separuh controller. Okey, buka maksimum penuh. Penuh dia lagi kuat lah. Okey. Itu cara nak tahu. Jangan suluh dengan api. Kotak hidrogen berfungsi lah. Jangan suluh pakai lighter. Suluh pakai lampu telefon ke, lampu suluh ke boleh. Kalau ada bubble macam tu, dia jalan, tak ada salah. Itu tanda dia, senang je. Okey.